Orang sekarang tak ceritakan akal pendek, nampak akal doktor, tapi tak reti mengurus diri sendiri, sampai terlibat benda-benda yang tak elok. LGBT pun habis. Habis. Doktor pun ada, cikgu sekolah ajar orang pergi perangai macam binatang, kan? Perangai macam binatang. Doktor nak ubat orang, dia tak boleh ubat, rohani dia sesat, kan? Yang memimpin pula tak reti nak jalankan hukum, tak ada pula otak dengan tu. Tak ada hukum, tak ada enactment. Habis jawab dia. Hidup manusia akan jadi macam binatang gitu. Ya. Kalau kepala dia macam tu, bagi ekor dia macam tu lah, tuan. Tentulah dia. An-nas ala dini mulukihim. Manusia tu ikut agama pemimpin. Kalau pemimpin cantik, bawah cantik lah. Pemimpin macam celaka rupa dia, yang bawah pun macam celaka lah rupa dia, kan? Hancur lebur. Itu punca dia. Sebab apa tu? Adamul ma'rifah kembali. Kita ada makrifat. Dia kalau makrifat dengan Tuhan, oh cantik, kan? Kita ada diherankan dunia ni, dunia sementara ni. Maka cari jalan fana. Apa jalan fana tu? Yang kita doa, Allahumma ja'alni minal muradin minal majuzubin. Tu fana tu. Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang ditarik ke hadrat Engkau. Tu fana. Dia Tuhan sentap kalbi kepada dia, hilang yang lain. Hilang yang lain tu fana dah. Ru'yatullah bila khalqin. Kalbi dia menghadap lazat dengan Tuhan, hilang yang lain. Kalbi sebab kalbi pun tak tahu. Bila kalbi dia dengan Tuhan, macam mana dia baca kitab pun dia dengan Tuhan. Tuan-tuan tengok kitab pun hati tuan-tuan dengan Tuhan. Kalau hati dah ditarik. Kalau hati tak ditarik, dalam semayang dia tak boleh menghadap Tuhan. Allahu Akbar, dah pergi kat punya kedai. Pergi ke laut, pergi ke darat, jabat, apa? Tak ditarik. Tak ada injizab, dia ada ketarikan tu tak ada. Sebab kita minta majzub, dia Tuhan tarik. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Allah Ta'ala menarik hati orang yang dikendaki. Bila Tuhan tarik hati orang tu habis. Cantiklah dia dengan Tuhannya, maka itu pelantinglah syaitan, nafsu pun terpelanting bila nur jazbah tu datang. Tuan bagi. Habis.